Puteri Liana yang cantik dengan nenek kebayan serta kucing yang sakti. Puteri Liana tinggal di istana yang tinggi, dikelilingi taman bunga-bunga wangi. Liana bukan sahaja cantik, tetapi hatinya juga sangat baik. Setiap pagi, Liana akan menyiram bunga dan tersenyum kepada semua orang. Jauh di dalam hutan, tinggal seorang nenek kebayan. Walaupun dia pandai membuat sihir, hatinya penuh dengan rasa cemburu. Dia tidak suka melihat kecantikan dan kebaikan Puteri Liana. Suatu hari, nenek kebayan menyamar menjadi penjual buah-buahan yang tua. Dia memberikan sebiji apel merah kepada Puteri Liana. "Makanlah apel ini, Puteri. Ia akan memberikan kamu tidur yang paling nyenyak," kata nenek kebayan. Sejurus Puteri Liana menggigit apel itu, dia jatuh tertidur. Nenek kebayan membawanya ke menara usangnya yang paling sunyi, berharap Liana akan sedih dan layu di sana. Mujurlah, istana Liana dijaga oleh seekor kucing sakti bernama Jelita. Jelita bukan kucing biasa, matanya bersinar seperti permata, dan dia mempunyai kuasa untuk melihat kebaikan dalam hati setiap orang. Jelita mengesan Puteri Liana. Dia terbang dengan pantas ke menara usang nenek kebayan. Jelita tahu, satu-satunya cara untuk mematahkan sihir itu ialah dengan membangkitkan kebaikan sejati Liana. Apabila Jelita sampai, dia duduk di sebelah Liana yang sedang tidur. "Liana yang baik hati," bisik Jelita. "Walaupun kamu tidur, kamu masih boleh memilih kebaikan. Maafkan nenek kebayan, dan sihir akan pecah." Tiba-tiba, cahaya keemasan terpancar dari hati Liana. Nenek kebayan yang sedang memerhati dari cermin terkejut. Dia bergegas ke menara, marah melihat sihirnya musnah. Nenek kebayan menjerit, "Kenapa sihirku tidak berkesan? Kenapa kamu tidak sedih dan takut?" Puteri Liana terbangun, memandang nenek kebayan, dan menjawab lembut, "Saya memaafkan makcik kerana cuba menyakiti saya. Kebaikan lebih kuat daripada kemarahan." Mendengar kata-kata itu, hati nenek kebayan terasa sejuk, dan sihir cemburunya hilang. Puteri Liana dan Jelita pulang ke istana. Nenek kebayan pula belajar bahawa kebaikan yang tulen adalah kecantikan yang sebenar.